Amal bersama kru TVSS SKBSR membawakan liputan khas dari Pesta Buku Negeri Sembilan 2026. La 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 la. Pesta Buku Negeri Sembilan. La 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 la. Pesta Buku Negeri Sembilan. Pesta Buku Negeri Sembilan 2026 diadakan di Maidan Mall Seremban dari 10 pagi hingga 10 malam. Pesta Buku Negeri Sembilan 2026 menghimpunkan syarikat-syarikat penerbitan hebat seperti Anak Muslim, Sasbadi dan banyak lagi buku-buku dengan harga mampu milik. Hari ini Jumaat 2026 bersamaan 26 Jun 2026, kami bertuah kerana dapat menyaksikan majlis perasmian Pesta Buku Peringkat Negeri Sembilan 2026. Pesta Buku Negeri Sembilan. La 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 la. Pesta Buku Negeri Sembilan. Untuk hadir melapangkan masa untuk bersama-sama dalam merasmikan majlis pada petang ini. Sembilan telah melaksanakan Ucapan oleh Puan Pengarah JPNS Puan Khalidah binti Haji Umar. Terima kasih Puan Khalidah. Juga ucapan perasmian oleh YB Datuk Muhammad Zafir binti Ibrahim, Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan merangkap pengerusi Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan. Yang dinanti-nantikan iaitu kemuncak Majlis Perasmian Pesta Buku Negeri Sembilan 2026. Termogantu untuk menyampaikan sijil penghargaan dan sijil rakan sinergi. Buku-buku kartun Islami juga terjual di sini. Selesai sahaja majlis, kami terus meronda-ronda sekitar gerai dan reruai jualan buku di sini. Buku-buku kartun Islamik dengan ilustrasi yang ceria serta menarik, harga murah dan ada diskaun sehingga 50%. Ini pula novel-novel spesial untuk remaja. Tipsnya ke gerai yang menjual novel-novel remaja. Sini ada novel sejarah, misalnya Perang Badar. Mata terpukau dengan buku-buku Islamik karya sejarah Islam dahulu kala di zaman kegemilangan ini. Buku-buku pendidikan juga ada dijual sini.